Pagi cerah, sinar mentari, langit biru, angin menyapa hati. Tali kemah kami pasang bersama, tawa bergema, hilang segala resah. Seronok camping, hati bahagia, bersama keluarga jauh dari dunia. Api unggun, bintang menyinari, tenang di alam hati ini berseri. Yo, lihat keluarga berkumpul di sini, tinggalkan semua masalah, semua risau pergi. Di bawah langit malam kita nyanyi, kita menari, hati tenang, alam damai, semua happy. Kaki menapak tanah, udara segar, api unggun menyala, cerita kita bergema, tak perlu risau lagi. Seronok camping, hati bahagia, bersama keluarga jauh dari dunia. Api unggun, bintang menyinari, tenang di alam hati ini berseri. Seronok camping, hati bahagia, bersama keluarga jauh dari dunia. Api unggun, bintang menyinari, tenang di alam hati ini berseri. Kembali nanti, kenangan tetap abadi, camping bersama keluarga, bahagia ini suci. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Wati Families Channel. Kali ini Kak Wati dan ahli keluarga Kak Wati berkemping dekat tengah campsite, Lenggong. Kali ini kami berkemping hanya 3 keluarga saja. Cik tak ikut kali ni. Dia nak mai piknik saja esok hari. Halo. Nyamuk banyak. Nyamuk banyak. Hutan, dia salah hutan. Lah, tak beli ke? Dah beli, baru beli je. Dah rosak. So sad. Tak ada lampu ke? Tak ada juga hitam nyamuk banyak orang tahu. Yang orang kan. Abah tu. Kat sini tak mau? Itu. Tepi ni.
batu tu ni. Ni baca pantai. Nampakkan kemah-kemah kita. Jua. Macam kita mana? Oh, nak pakai kasut dah no. Tu ada orang kemah jual nak. Tu jom. Hai. Malam ni kami camping dekat tengah campsite. Malam ni tak ada orang, cuma 3 orang saja, 3 beradik kami je yang camping. Sambil masak-masak ayam. Ni masak ayam, goreng. Malam ni nak rata-rata aja, tak makan nasi. Siapa dia tak terang? Please. Tolonglah terang. Duduk tepi sungai Rata Lawin. Tak biasa main lagi malam ni, kira first time lah kami main camping kat sini. Mak Yana. Itulah main goreng. Tapak. Tadi mandi sungai tadi. Ya, suasana malam tak apa nampak gelap-gelap. Okay, sekian dulu update malam ni. Nanti kita sambung lagi. Tak ya, tu bau ayam ni goreng, bau goreng. Sudah suasana malam. Tak apa nampak noh. Pada tu. Dah air tu kan. Lupa dah lupa. Jom makan. Makan semua. Sambil buat video untuk vlog. Vlog ke vlog? Untuk makan. Jom makan sama-sama. Sambil tu hampa tap screen lah sampai jadi 1000. Please. Lapak memang nikmat. Assalamualaikum. Kami nak mai. Saya bawa. Tengok ni. Rumah. Hampa duk makan kau? Mai lah. Hello. Lepas makan Maggi. Lupa buat meja ke tak buat ni? Oh. Tak buat lagi. Ngah bawa makan ayam lah. Tu ada bulan. Jom. Buat api. Abang pergi pintu kat empat. Ngah balik.
Wah, baru nak tumis. Belakang tu apa suruh makan. Awak makan lambat sangat ni. Tak bersia. Tak tahu. Siapa bawa kepek? Ngah lah. Mai kita makan krepek. Wah, nak makan nasi. Macam mana? Ayah. Kami dah makan nak Ustaz. Kenyang. Alah, duduk kat tikar. Ni nak tidur ke tak mah? Ngah duduk dah ni. Tak apa duduk bawah. Tak apa duduk bawah. Oh, dia kata ni. Ini macam susu ya. Tak apa. Dia memang nak berzoom Jangan. Apa dua? Dua lah. Dia punya kopi ni dia belakang-belakang tu rasa macam The white. Macam mana? tahu lah. Syok. Macam pelik soal belakang. Tengoklah pendek. Oh. Oh. Makan je kok. Hai, mai tak pan kat sini ke? Oh, dah pakai siap. Tu lah. Boleh pergi tengok rumah. Tengok dia duduk. Ha, bawa kapal korek. Oh, tu yang berkopo. Oh, kampung ni. Rempik-rempik. Ma. Ha, ayo cepat. Cepat. Oh, so duduk kat situ panggil. Cepat tu. Ha, ambil.
menyeberang. Okey, kat sini sebelah sini nama dia Latalawin. Latalawin kat sini orang ramai-ramai berkelah kat sini. Oh, ni tengok ramainya. Baru pukul 7 dah mai dah kelah kat sini. Tu nampak. Kami kemah kat sana. Tengah campsite nama dia. Oh, kat sini senang tengok ada dengan apa ni gazebo-gazebo macam ni. Tengok sewa macam mana. Kita tengok kat sini dia tulis apa. Perhatian pengunjung dinasihatkan untuk segera beredar jika berlaku hujan lebat dan paras air sungai telah naik. Kerana dikhuatiri akan berlakunya kepala air. Sekian, terima kasih. Berapa ringgit tak tahu nah ni. Kalau nak sewa. Sewa. Tengok tempat kemah kami. Tu kemah Kak Wati. Tu kemah Kak Rozia. Tepi ni kemah Pijah. CO duduk kat tepi ni. Cetek je boleh menyeberang mai ke sini. Oh tu tengok CO duduk. Sini. Kat situ ada kedai runcit. Nak beli air start pukul 7 dah mai dah. Sonok kat ni tu. Nampak mama, nampak tu, nampak sungai. Nak minum matcha strawberry. Matcha strawberry. Matcha strawberry. Strawberry mana? Strawberry dalam tu. Betul. Strawberry. Oh, silap maknanya. Nak beli susu apa? Pergi mana? Mana tak mana? Tak je lah.
Sedapnya. Kami goreng ikan. Hari kita jumpa lagi masa makan siang. Terima kasih. Ya. Ya, pekatnya. Ni, Hat, tolong. Tutup. Tapi warna ni macam cerah ya. Oh, lepas duduk jauh tu tak ada pilihan. Goreng nugget dengan french fries. Orang ramai lagi mandi. Stop. Dia keluar mana-mana daripada batu tu. Ada bulan. Apa makan dah? Dah, jadi tengok lepas pasal sayur hampa punya banyak. Habis semua. Ni pandai makan dah. Sayur lepas punya banyak kot. Nak tengok sungai kan. Hak penjaga malam ni tak sampai hari kau? Ayat banyak lah. Oh, teman yang mandi? Pergi mandi. Nanti dah sebelah lebih. Belah lebih kau? Belah lebih ya.
Nak buat sandwich sardin. Kita masak sardin dulu.
hati bahagia bersama keluarga, jauh dari dunia api unggun, bintang menyinari, tenang di alam hati ini berseri. Seronok camping, hati bahagia bersama keluarga, jauh dari dunia api unggun, bintang menyinari, tenang di alam hati ini berseri. Kembali nanti, kenangan tetap abadi, camping bersama keluarga, bahagia ini suci. Rumah seronok mah. Adik-adik turun. Sampai bertemu lagi kita di lain episod. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makan rajau. Depa tak boleh main hujan. Kita tinggal. Depa kopi lu. Bukan tu lah depa. Bami tunggu Hana.